Mat, kita nak pergi mana Mat? Ha? Kita nak pergi mana ni? Hui. Hue tu apa Mat? Ha. Hue, bukan hue, lue. Alright. Ya, biasalah kalau ada masa terluang sikit kita adjust mana yang nak pergi lagi kan. Banyak perjalanan ke Hue ni kita akan susur tepi laut je lah. Mat, laut ni masih lagi Maiki Ya, masih Maiki juga bang. Berapa kilometer panjang pantai ni? 60 km bang. Oh, 60 kilometer. Mana sampai ke Hue pun Maiki? Di sini sampai Hoi An abang. Oh. Lepas tu kita dah tak jumpa lagi jalan lain dah kan. Câu 42 tỷ là khu này là khu du lịch Mikazuki. Mikazuki ya. Xây cầu Rồi transformer. Cách gì trên mạng đẹp hết đấy. Almina, Jabatan Almina. Mikazuki. Mikazuki jambatan di mahal. Kan? Nami Island. Nami Hara. Oh, Nami Beach Cup. Dapat Korea tu. Ya, kereta api. Nampak nak tu. Siapa di rumah? Nampak siapa tu? Korang ke mana? Tu nampak saya tengah lambai tu. Ada kafe dia. Kafe dia belakang sekali kan? Ujung. Ujung kali kan? Tu. Okey, so kita api yang kita naik. Itu yang 16. Belakang sekali belakang. 34 jam tu. 36 tu 34. Tapi 34 lah. Right. Kita start mendaki lepas tu bawah tu laut. Saya naik saya sang saya kenal dah laut macam ni. Ni macam laluan kereta api tu je. Xăng thì nó không có dầu á, cái lỗi của nó ít, nhưng mà bây giờ cái ní là cái trái tim của nó là cái cục pin, đụng đá đụng đồi thì làm cái sầm phải vô cái pin 220 triệu anh. Wah, ni apa Mat? Banyak fork. Trái tim của xe này. Skypack. 87 km lagi Hue ya. Ke naik kiri je dah ke naik. Hari tu kita naik ke tepi nampak sini juga ni. Ni lah laluan dia. Tận tài xế Đà Nẵng. Dah bang, Anh đi xe lửa rồi hả? di Selok rồi. Dah bang nampak sini bang. Kita tengok tu kan. Ini masuk dalam Hai Weng. Ini selatan Hai Weng ya. Ini cái này là Nam Hai Weng đúng không? Dạ. Hai Weng nó có Nam Hai Weng và Bắc Hai Weng. Qua bên kia mới là Bắc. Ni terkait bukit ni. Gọi là Hai Weng. trần cấp chất đồng xác. Dia kereta api naik slow tu gede kan. Mat. Kereta api naik slow tu gede kan ni. Ya betul. Ni. Kita rekam video banyak-banyak. Ni. Oh, dan kita kat puncak. Ni apa bukit apa Mat? Hai Weng Hai Weng. Hai Weng. Nampak vòng xoay. Okay. Hai Weng. Alright. Dân đua là đây. Ini sedihnya bukit ni. Kalau abang suka ni. Main drift. Hai Weng. Stop. Ngopi sini jap. Tadi duduk kat belakang pening kepala. Sebab kereta kan dah. Okay, masuk ni. Okay, ni kita naik Hai Weng Gate sekejap. Tu nampak tu. Macam ala-ala Eva Musa tembok dia ni penuh. Tu. Tak tahu. Okay. Bawah tu laut dah. Hue City People Monument. Kau naik Adi masuk keluar sini ah Adi. Kau naik Adi masuk keluar sana dia.
Itu dia. Sebelum mungkin naik atas di sini sekejap. Kenapa di sini ada tempat American security Border gate atas tu. Dia tak kasih buat just people. Ni memang dulu army di sini. Kubu lah ni. Atas semua lepas nampak mana ni. Itu jajaran kereta api tu lah. Tu Ahmad kereta api. Tu. Tu nampak kan sini tambah-tambah. Tu. Selalu sini ada. Yes. Itu dia. Highwen. Apa khabar Highwen? Lot Awan. Lot Awan dekat 500 meter lah. 500 meter. 500. Oh boleh. Tang TV. Itu dia kubu pertahanan. Mana boleh aku check. Meninjau. Okey. Terusnya Highwen Gate, the world most majestic gate. Ni ada. Ini Bukit Akina ni. Wow. Kita menuruni bukit bukit ni. So kalau pergi Hanoi ikut jalan ni ya? Kalau pergi Hanoi ikut jalan ni ya? Jalan ni juga bang. But no. Hanoi jalan ada highway. Oh, okey. Jalan ini saya order special saja dia baru tak jalan ni. Oh, kau suruh ikut jalan ni Balik tak jalan ni okey, faham. Jalan ini itu bang, nampak railway tu. Bawah mana? Ada Usha. Tu nampak kan? Tu nampak kereta api tu. Lalu mana? Tu dia. Kamera aku tak betul tadi. Tu dia laluan dia. Quay xuống nó thấy cái đường ray. Đường ray luôn. Tu dia. Jambatan Pulau Indah. Oh, ni dia. Chưa tahu ni. Tunggu kereta api tu bang. Oh, ada kereta api lagi? Ni kereta api di bawah tu. Oh, tak nampak Di pula. bawah tu bang. Lah kita dah sampai kat Hui baca signboard tu. Em Tu Twin Hui, Hui Tu Ten Hui. Bukan tu Ten Kaku Mat ni ke temple apa ni Mat? Ini kau dai ni bang. Caudai oleh macam Ini yang pakai baju putih tu. Especially dia asalnya dari Thailand. Dia ni satu agama Buddha juga. Okey. Dia untuk mula-mula lawan dia mau rebel lawan orang Prancis. Dia buat agama kan. Lepas tu yang orang ikut tu betul-betul ikut. Lepas tu dia ada agama ni lah. Agama kau dai ni. Caudai. Kerajaan Vietnam dia okey dengan agama ni. Ni aliran lain lah selain daripada Buddha lah ni. Ya, dia pun Cipta sendiri juga ni. Buddha jugalah asal-asalnya. Ni namanya Sungai He Bukan kita ada lintas kereta api tu ya? Oh, sana pun ada jambatan naga ke? Ini Aduh. Tak ada baca. Weh. Welcome to hey. Weh. Ada lalu sini juga kan?
Cantik lagu dia. Cash show ni apa? Ah. Cash show ni. Kalau abang mau serang di Vietnam ni akan serang di sini dulu kan. Orang Prancis masuk ini, dia serang di sini. Oh. Kalau orang Chinese masuk Vietnam sebab dulu dia pun serang juga. Ini masuk di sini kan, dapat masuk sini. Dah lama je tak pergi. Ini bagi yang dino ni, tan kuih. Dia pun sama lama tu yang betul. Nhau như thế mà ngày xưa chỉ có công cụ là hỗ trợ Oh, cantik lah. Ini abang masuk ni. được chiều phải là ăn Phật nguội ngay. Ini abang tempat parit ni untuk defend kan. Zaman dulu mana ada jambatan ni kan. Sống lên. Naik tangga, naik atas. Sekejap aku buang sampah sekejap. Weh, tapi memang cantik amat. Bersih. Kan? Ha. Tu tong. Tak saja ambil gambar sekejap. Okey. Okey, kat sini kita jalan-jalan kejap dalam 1 jam kat sini. Akan masuk dalam kawasan istana ni. Istana dekat kawasan Hue, HUE macam feeling macam dekat Japan jugalah. Apa tempat pun bersih, cantik. Itulah. Vietnam ni sometimes satu tempat tu mungkin terlalu ramai orang. Mungkin susah sikit kebersihan kan di mana pun. Tapi kali ni macam relax kat sini, tenang je. Bunyi horn pun ada tapi tak semeriah bagi tempat lain lah. Jalan-jalan santai ke Istana Raja Cik Man. Hue Dulu tu Cik Man tu apa? Untuk kawan anak puteri Vietnam. Oh. Lepas tu dia hadiah tanah ni. Ni tanah ni Cik Man memanglah Cik Man. Oi. Untuk puteri Vietnam. Gatal betul. 23 tang sini, tang situ. Wah. Lihat sini. Istana nya atas ni. Tapi sini air ni macam tak ada angin pun. Ada tunjuk servis dia. Dalam istana. Besar agak istana dia. Imperial City. Ni kalau masuk dalam ni kena bayar 200,000 seorang. So kita tak masuk istana ni semua berkurang sama juga. Nanti sampai lah. Ni masuk alam. Tunjuk dikit kat sini lah. Alright. Ni dia punya peta ni. Peta dia bawah. Tadi kat bawah ni, depan ni. Itu depan ni. Masuk alam. Sagak lah tanah dia. Ni berapa square feet ni kan. Ngong mon det nyong mo ngang chung dung get ho bing is mon mes mon lian tu pong vung su tang tai tai ho chan tam kong tai ken trung great left Mandarin Hall, right? Mandarin Hall ada left right. Oh macam sayap kanan sayap kiri macam bola ni.
Thai Temple, Putuan Temple, Trang Bak. Tu dia pula kedai. Kedai. Oh. Kedai tempat popcorn. Salah. Cuma saya nampak di yang ini bukan ni, dalam ini. Nah. Okey, itu di atas ni. Mình đi lên đây để cho nó biết đấy. Đúng rồi, lên nó biết mà. Lên núi nào? Main ban hang tudung. Oh. Kiawe ni banyak sejarah lah. Chú chị một kiểu trên đây nhá. Oh. Cầu Nguyễn Hoàng á. Dạ, Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng di Huế ni. Dia cross jambatan cross sungai Hương á. Hương tu sungai Wangi, sungai Hương. Wangi dalam spring. 8 làn xe. Cái sông Hương rất thơm mộng ghê luôn á. Mê. Sungai đó. Đặc biệt của hổng là cả có cái cột này, Cột. vẫn thái đặc biệt. Giống như cái dù tre này để làm lễ hội. Mencolok mata. Cái hướng Banyak betul colok di sini. hướng chụp hình, chụp ảnh Di á. kiri kanan lah. Không thể tao thấy đồ á, chụp hình. Chụp hình Betul-betul mencolok mata. còn thì lại trên đô với trên địa hình nữa. Okey, ni sekarang dekat Hue Monument kubur Raja Vietnam. Orang melawat kubur lah ni. Ming Mang Tom 150,000. Janganlah masuk 150. Tak ya. Saya just masuk ni tu. Tengok je lah. Kubur je pun. Tapi Hue ni lebih pada istana dengan sejarah je lah. So Malaysian tak bagi sini pun tak apa kot. Macam dekat besar kubur. Roger mah, dia Roger dia power sangat abang. Dia ASEAN dia semua takut negara Jawa. Banyak lawan dengan ASEAN. Sini lah. Kesimpulannya Hue ni dia bagi lebih banyak pada sejarah lah, temple, istana, kubur. Yes, kubur. So memang Kuil juga, kuil juga. tak sesuai untuk orang Malaysia macam kita. Dan dia half lah, dah half. So Tadi jumpa apa orang cakap bahasa Melayu pandai. Dia duduk 10 tahun abang. Saya baru 5 tahun. Okey, dia so memang tak payahlah balik pakai highway.
Kita tak lalu highway, kita akan shoot ke highway. Rekod perjalanan 1 jam ke 2 jam je lah. Sampai Danang semula. Malam pun yang kau nak apa? Sampai dekat 2 jam juga lah. 2 jam lebih juga. 2 jam kan Mat? Ada 2 jam 2 jam apa? Jalanan. Apa dah lah Okay, kita orang tidur ni 1 malam lagi. Besok pagi kita punya flight balik ke Ho Chi Minh lah dengan Muhammad. Tu bangsa balik. Lusa tu balik ke Malaysia. Okay, misi complete betul. Ni, yui. Okay. Next kemungkinan Ninh Biên kot. Okay, airport. Oh, boleh lah hujan hari ni Hue yang semalam baru yang ketiga. Saya dulu pergi company survey, company trip. Kuda mas. Okay, kita dah balik ke Ho Chi Minh. Ni pakai Sun Phuoc Airways ni. Sun Phuoc Airways. Tiga 4 3 5 ngam-ngam depan tu. Kan? Ha? 35 39. Depan kita ni. Okay. Hari ni kita naik flight Sun Phuoc bukan kita pergi Phuoc tau. Ini pergi ke Ho Chi Minh. Mat, pergi Phuoc ke? Pergi Phuoc ke? Ha? Di mana ni? Phuoc Airline. Phuoc Airline. Phuoc Airline. Ya, tapi kita pergi Ho Chi Minh balik, hantar mak balik. Ramai ni domestik Malam ni internasional India man. Yang fly pergi Ho Chi Minh dulu kot. Ya. Dia tak ada direct flight kot. Ramai je mak masuk kat. Rasanya aku seorang je kat Malaysia ni. Jom. Mat, rasanya aku seorang kat Malaysia ni. Tak nampak buat aku rasa wakil tunggal Malaysia. Ada juga masalah India. Hello. Ada. Boleh lah 2 jam. 2 jam lebihnya flight. Okey lah. Lag. Dia luas lah juga kan? Luas juga. Boleh lah. Hello. 33. Bila dah sampai dekat mana ni Mat? Sampai Ho Chi Minh, Saigon. Ha? Sampai Ho Chi Minh City. Yeah. Hantar mamak balik kampung. Saya tak sampai lagi rumah saya. Hai. Sini. Terus ambil luggage terus keluar. Ni tak payah apa-apa. Ni pasal dia domestik kan.
Terminal 3. Terminal 3 ke Terminator 3? Toilet lah. Abang tak pernah naik first time turun kan? Ni airport baru dia, orang cakap ni baru setahun. Baru tahun ni buka tahun ni ke tahun lepas. Ni Terminal 3. Mat, bila airport ni buka, Mat? Last year bang, 2 tahun lebih. Masuk 2 tahun lebih lah. Oh, okey. Ni buat lagi Terminal 4 pula. So dah airport baru. Nama Long Tan, maybe 2 tahun lagi ya. Long Tan. Oh. Tu kalau Long Chan tu air. Tan pokok. Ni kita tunggu ambil luggage kat sini. Mai orang putih. Ya. Danam. Ni semua naik kereta elektrik ya. Ni saya naik kereta VinFast pula. Bapak besar tab dia. Ada 2 tab. Okey, nampak ni. VinFast. Terminal 3. Dia ada international ke? Ni tak ada. Ha? Ni tak ada international. Tak ada, belum ada apa. Đi về hướng Tây lên ga Besar Điện sangat Biên tau. tầng Besar. 2. Kosong, dah tak tahu bila dia buat 200 mét nữa, rẽ trái. dalam. Tak tahu jugalah dalam politik dia lah. Biasalah. Semua dalam Cuci duit lah, cuci duit. Macam tu lah. Okey, dah sampai kat Bentan. Oh, angin Ho Chi Minh dengan angin Danang ni lain macam kan. Di sini laut dah jauh, Mat? Laut jauh tak laut? Sini Ah. jauh. Secara Kenja tu 70 km. Pelan. Kau Buntau tu 100 km. Oh. Biar Danang angin panas asal laut kot. Ya. Jadi bahan ni okey, boleh lagi terima sikit kepanasan dia ni. Tahu ini benar jauh. Pergi makan dulu pulau ni. Yang jalan ke laut di Kenja Ah. tak boleh berhenti. Dia dah 2 hari ni. Dah sehari suntuk ni makan Maggi je kan. Mulut semua begini. Bagi Muka. keluar juga. Maggi muka pun jadi Maggi lah bang. Lapor. Okey, lorong Malaysia. Jamilah. Sungai Mekong, amin. Hotel nanti yang belas 9. Bagaimana Osman? Osman tutup hari ni? Amin. Boleh lah, mana-mana je. Ini je nasi. Assalamualaikum. Malam Jumaat. Hari ni kita makan apa, Mat? Mi apa ni, Mat? Mi kari. Mi kari Ya, Vietnam. kari versi Vietnamnya. Dia kari dekat Masjid Rahim kan? Rahim. Mi kari. Masjid Malaysia Indonesia. Siapa dok? Kita sembahyang Jumaat ni. Trong tak. Trong phòng Betul eh? Okey. Ke Masjid Al-Rahim Malaysia Indonesia. Wow. Sát giờ mày. Tất cả những Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala gửi xuống trên thế gian này không có mục đích gì khác ngoại trừ nỗ lực làm sao để đem cho bản thân của họ và tất cả con người có được sự hài lòng của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bởi vì ngày hôm nay Allah Subhanahu wa Ta'ala rất là thương tất cả chúng ta. Allah Subhanahu wa Ta'ala chúng ta đến được masjid, thánh đường, ngôi nhà của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Đây là cái điều đặc tân từ Allah và đây là cái điều lựa chọn từ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và khi mình đến masjid, mình nghe lời nói đến Nabi Sallallahu, mình nghe lời phán từ Allah Subhanahu wa Ta'ala, ít nhất mình phải đọc lời một cái gì đó ở trong tim của mình để khi mình trở về nhà lại mình còn truyền lại cho vợ con của mình về nhà. Hỡi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam không có màn như thế. Kita
solat dekat Masjid Ar-Rahim design dia tu. Di sini Kubah. Mat, dia Kubah bahasa apa? Tadi dia Kubah bahasa apa? Bahasa Cham ah. Vietnam. Vietnam ah. Oh. Ada campur Cham sikit. Itulah. Tapi di sini tak faham bahasa Cham dengan Oh, sorry. Okey, faham. Okey, faham. Maghrib kat sini. Mana Muhammad? Masjid Rahim. Sini kat Ho Chi Minh ni jadi banyak masjid. Tak salah saya lebih dari 10 masjid kot. Kawasan sini kan. Bahagian bawah ni bahagian perempuan. Mana Muhammad hilang? Okey, tadi dah makan. Mat, kat sini ada berapa banyak masjid Ho Chi Minh? Sorry bang. Kat Ho Chi Minh ni ada berapa banyak masjid? 9 bang. 9 masjid. 9 masjid lah. Jom, datang balik. Dia silap. Mat, ada berapa masjid Mat kat sini? Salam Kelau Dirajek Pakrandi. 12 masjid dan 5 surau Bandar Ho Chi Minh. Bandar Ho Chi Minh sajalah. Okay, sebab sini majoriti antara majoriti Islam lah yang ada ramai kan. Yang bandar-bandar kan. Tapi kalau naik ke tengah Danang hampir. Cuma kat Muini ada lah dekat ni apa dekat mana? Kat Muini tu. Masjid kita makan tu. Sup gearbox. Kemudian tak ada masjid Fang Ran. Lepas tu atas Hanoi ada. Hanoi ada. Satu je. Itu saja. Dulu ingat Hai Phong ada lepas tak? Ingat Rang pun ada juga. Ada tak? Apa tak praktis lah dulu ada. Okey. Bentar dia macam benda apa? Dah macam bangunan Sultan Abdul Samad dah. Dah macam bangunan Sultan Abdul Samad dah. KL tu. Tadi saya mau tukar duit,